Adakah tanggal wuduk jika setuh ting dengan anak perempuan bekas bini kita dengan suami dia hak lepas saya? Baik. Dia ada bini, dia bercerai. Tak ada anak. Okey? Bini dia janda lah. Nikah dengan laki lain. Contoh, okey? Dia nikah dengan laki lain, boleh anak puang. Jadi anak janda kita. Faham lagi? Jadi apa hukum anak puang janda kita ni hak laki baru setuh dengan kita? Batal wuduk ke tak? Jawabnya tidak batal. Kenapa? Kerana anak perempuan itu mahram kita. Apa? Pasal mak dia mujimak dah hari tu. Ingat bila jimak mak anak haram. Dak jimak mak anak dak haram. Dah hukum dia anak tu nikah dengan kita puan ni dak boleh anak. Dia cerai nikah laki baru orang tawai boleh anak. Contoh. Jangan marah pula orang tawai. Contoh. Faham? Boleh anak puai. Anak puai tu dengan kita benda. Anak tiri. Tu anak tiri. Faham? Bapa anak tiri. Mu itu nikah dengan mak dia mu jimak. Kamu tengok saja. Tengok saja. Gitu. Ada lah. Mu jimak mak mu setubuh mak dia tak. Siapa yang sudah setubuh dengan mak sekurang-kurang sekali anak tiri. Walaupun anak dapat awal, walaupun anak dapat kediam. Anak dapat awal ke mana? Kita dah nikah dengan kita. Dia nikah dengan laki dulu. Boleh anak puang seorang. Lepas tu laki dulu mati. Langgar di lembu, mati laki dulu. Faham? Nikah dengan kita hari ni. Pukul 12 tengah hari tadi. Faham lagi? Maka dia ada anak puang hak laki dulu, hak langgar di lembu. Faham? Anak puang tu bila kita nikah dengan mak dia, anak tu jadi anak bini, bukan anak tiri. Bila jadi anak tiri, malam karang pukul 12 kita jimak dengan mak dia. Sebelah suku pun boleh. Faham? Ikut pandai lah. Nampak? Apa contoh je? Kat kita tanya pula. Dah selalu pukul 11. Kita tanya lagi bodoh tanya. Faham? Awak contoh. Faham? Bila jimak dah mak, anak jadi anak tiri. Faham? Bila jadi anak tiri, tidak batal sembahyang. Tak sah nikah sampai kiamat. Jelas? Soalan seterusnya.